Siapa yang tinggal semayang subuh tadi, ambil lilin sebatang, letak jari dia 30 saat, bukan 60 tahun. Kemudian tengok apa jadi pada jari dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hilang jari ni 30 saat, hilang bentuk jari. Kalau setahun, kata yang tadi, yang kata tak apa tadi ni, memang rahmat Allah. Siapa yang pernah sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia takkan kekal dalam neraka. Dia takkan saksikan kiamat, kerana suasana kiamat hanya akan dilihat oleh kafir original sahaja. Lah banyak barang tiruan. Kafir totok sahaja yang akan melihat kiamat. Sesiapa umat Nabi Muhammad yang menyaksikan kiamat, ketahuilah bahawa dia akan kekal dalam neraka Jahannam buat selama-lamanya.